Nabila, siapa yang awak hantar ni? Banyak silap. Sekejap Puan. Buat pakai mata ke lutut? Saya pakai mata Puan. 4 biji mata Puan. Saya sembuk semula. Oh ya Puan. Banyak silap ni. Saya minta maaf Puan sebab kebelakangan ni saya banyak sangat masalah yang menimpa. Jadi saya harap Puan fahamlah masalah saya. Awak nak kena masalah awak je. Masalah awak tinggal kat rumah. Awak nak kerja ke tak? Kalau tak nak kerja, berhenti daripada sekarang. Nabila, awal hari ni? Kak Chia. Ya. Mau main mana? Lama dah saya duduk kat sini, Kak Chia. Ya, ramai orang. Nak order apa ni? Macam biasalah, Kak Chia. Tak tengok tayang lah. Bawa takut kan? Ni buat main kakak. Banyak ada hantar tasko tutup. Tasko tutup. Tapi buat sana. Boleh Kak Chia. Yang dia pun macam biasa kat lah. Okey, baik. Makanan dah sampai. Makan. Makan dulu. Start lagi adik makan dulu. Maira, boleh duduk diam tak? Malu kat orang tengok tahu tak? Tak banyak lagi kerja nak kena siap ni. Jangan buat semak boleh tak? Okey, tapi kakak nak balik. Depan busy. Aku nak balik rumah pada patut. Macam nak balik je. Ingat tok main sini buat kerja, kita main dua-dua macam ni. Ingat orang kata apa? Seronok main, nak seronok ke? Banyak lagi kau nak kena selesaikan. Nak bayar komitmen lagi, nak sara kakak lagi. Boleh duduk diam-diam, tolong kok seorang sekali je. Tapi kakak terima nasi goreng yang aroma serba untuk kita. Mak dah tak ada, Maira. Berapa kali kak nak cakap benda yang sama? Tolonglah faham kak sekali je. Ke nak duduk sekali dengan mak? Kak Chia, kira nama aku tadi? Makan satu je. Ais kosong satu. Ais kosong lagi RM1 lah. RM1 je? RM1 lah. Okey Kak Chia. Halal? Halal. Duk, Kak Chia nak apa sikit Kak Chia? Tadi Kak Chia tengok kan? Dia cakap kamu marah kat Kak Humairah kamu tu. Kamu tak kesian cakap dia. Dia kan menumpah kasih dengan kamu. Kak Chia cakap senang lah Kak Chia. Yang jaga saya dia, yang duduk serumah sebumbung saya, bukannya Kak Chia. Saya banyak kerja sekarang nak hadap kena peraniakan lagi Kak Chia. Tak mudah Kak Chia cakap macam tu. Memanglah Nadia. Tapi dia kan amanah daripada mak ayah kamu. Kamu jangan benci sangat kat dia. Ni kalau hari-hari macam ni amanah apa Kak Chia? Jadi gila saya lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nabila. Ya, saya doktor. Okey, hasil daripada biopsi dan juga lab test menunjukkan awak mempunyai penyakit autoimun. Okey, saya cek ya. Dan autoimun awak ni dah dalam keadaan yang sangat kritikal. Dan masa untuk awak hidup sangat-sangat singkat, Cik Nabila. Autoimun doktor? Ya, Cik Nabila. Autoimun. Saya ingatkan batuk-batuk saja sebab saya tak sangka pula yang saya alami autoimun yang sangat kritikal. Ya, Cik Nabila. Berdasarkan simptom-simptom, Cik Nabila boleh tengok sini. Oh, doktor. Simptom-simptom ni mula-mula memang nampak biasa, Cik Nabila. Tapi sekarang ni dah menunjukkan keadaan Cik Nabila sangat-sangat teruk. Dan peluang untuk hidup Cik Nabila adalah sangat-sangat sikit. Nabila ada bawa waris ke dekat luar? Tak ada doktor, saya seorang je.
Aku takkan bawa beban saya ikut sekali. Okay, baik Cik Nabila. Okay, saya nak beritahu Cik Nabila supaya banyakkan bersabar, berdoa dan juga beristighfar kepada Allah SWT. Ini semua adalah ujian dalam kehidupan kita. Sebab masing-masing Allah akan uji mengikut kemampuan masing-masing. Okay, seperti dalam ayat Al-Quran, Allah kata, saya baca terjemahan, Allah tidak akan menguji seseorang hambanya melebihi kemampuannya. Jadi saya harap Cik Nabila kuatkan semangat kerana ada insan yang tersayang di luar sana yang memerlukan semangat Cik Nabila. Jangan berputus asa. Setiap penyakit ada ubatnya. Okay, Cik Nabila, semangat dia. Terima kasih atas nasihat doktor. Terima kasih. Jumpa lagi Cik Nabila. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Nah, merah lollipop. Jadi adik beli dekat kakak merah. Adik, kakak ada buat salah lagi ke hari ni? Kenapa adik baik sangat? Adik nak buang kakak kat taman ni ke? Janganlah macam tu kakak. Adik tak pernah niat nak buang kakak, tahu tak? Selama ni adik yang salah. Adik selalu marah kakak. Kita kan keluarga. Mereka mengenang kembali saat Nabila menolong kakaknya Humaira untuk membetulkan tali kasih. Di samping mereka berpipin tangan untuk ke tepi tasik, Nabila mengajar kakaknya untuk melihat alam ciptaan Allah SWT dan mengajarkan apa yang Humaira tidak tahu selama ini. merenung keluar jendela, melihat kebesarannya. Adik. Kakak ada hadiah aku tak adik? Ada? Ya, Ada apa ni? Rambut. Kamu kasih siapa? Kakak, potong rambut kakak buat rambut palsu untuk adik semalam. Kacau yang terbotol kan? Kakak, terima kasih sebab bagi adik rambut palsu ni. Sama-sama. Adik terharu sangat. Adik minta maaf kak sebab selalu marah kakak, selalu hina kakak. Adik lupa yang kita sebenarnya satu keluarga juga sebenarnya. Walaupun adik tahu kakak ni sangat beban, tapi sebenarnya kita dua beban kak. Kita dua beban sangat. Comel kan? Macam kakak ni. Nabila. Kacau, bos. Lama dah sampai. Macam mana boleh main ni? Oh ya kak, ada apa? Ada apa ni? Adik, kakak duduk sana elok lah. Okey, pergi main jodoh. Sebenarnya Ya, Kak. Kak nak abang sikit ni. Sebenarnya kakak kamu tu bukan kakak kandung kamu. Ya, betul Kak Cha. Betul. Sebenarnya waktu mak kamu meninggal, dia bagi tahu kat Kak Chah lah, kata Merah ni bukan Ya Nabila, arwah mak ayah kamu ambil kakak kamu kat rumah anak yatim. Sebab tu wasiat terakhir depa suruh kamu jaga kakak kamu. Sebab dia tak ada siapa-siapa lagi kat dunia ni selain kamu. Oh, baiknya kakak saya Kak Cha. Sanggup korbankan rambut dia. Walaupun kami ni tak ada pertalian darah sekalipun. Kita harus sangat Kak Cha. Kamu kena jaga dia elok lah Nabila. InsyaAllah Kak Cha, saya cuba sebaik yang mungkin. Alhamdulillah. Saya minta maaf tentang kejadian di jabat itu. Lepas saya tahu penyakit mungkin tadi Kak Cha, saya menyesal sangat. Puan, janganlah macam ni. Puan bangun Puan, duduk sini Puan. Ini ada sedikit sumbangan daripada syarikat untuk tanggung kos rawatan Nabila. Terima kasih Puan sebab sudi bagi bantuan
yang banyak lah bagi saya sangat besar hati lah. Tapi kan pada saya satu masalah, siapa yang nak tengok kakak saya nanti? Pasal Humairah, Nabila jangan risau. Nabila fokus untuk sembuh je. Saya dan suami saya dah bincang nak ambil Humairah sebagai anak angkat kami. Alhamdulillah. Pasal makanan, minuman dan pengajaran, kami akan tanggung. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan. Kenapa ni? Kakak, kenapa? Adik, apa janji kakak akan dia dah baik dengan aku. Tapi apa tukar nak duduk dengan adik. Kakak nak dengar adik sampai sembuh. Dia ingatlah macam ni. Kan ada Puan Syafiqah dengan Kak Cha, kan? Mereka boleh tolong tengok-tengokkan adik. Terima kasih nak Puan, Kak Cha. Ya. Sebab sudi tengokkan adik kakak saya ni. Allah hantar orang yang baik-baik untuk lindungi dia. Kasih sayang sejati tidak memerlukan pertalian darah untuk tumbuh. Kerana pada akhirnya, keluarga bukanlah tentang siapa yang lahir dari rahim yang sama, tetapi tentang siapa yang sudi membuka pintu hati mereka untuk menyayangi kita tanpa syarat. Hargailah keluarga selagi mereka masih ada. Terima kasih kerana menonton video kami. Bye-bye.